Salam sejahtera. Seperti yang kamu pernah tahu daripada guru kamu mengenai AI Ready ASEAN. Okey, sebelum ni kamu dah buat hour of code, betul? Jadi sekarang seterusnya kamu dikenaki untuk membuat melengkapkan AI kelas ASEAN ini. Macam mana kita nak melengkapkan AI kelas ASEAN ni untuk membolehkan kamu mendapatkan PJSK kebangsaan negeri? Okey, so yang pertama, kamu pergi ke aiklasasean.org/login dan kamu diminta untuk dan kamu diminta untuk register terlebih dahulu. Jadi caranya kamu klik pada register ini, right? Masukkan nama penuh kamu. So macam contoh nama cikgu Nur Adila binti Ibrahim. Okey, so sini Nur Adila, yang ini Ibrahim lah. Okey. So nama ni penting supaya, sebab apa dia penting? Nanti dia setelah kamu selesai membuat melengkapkan AI kelas ASEAN ini, kamu akan diberikan sijil. Jadi nama yang kamu letak ni, nama yang kamu letakkan dekat sini, itulah nama yang akan appear dekat sijil kamu nanti. Alright. Kemudian masuklah email address kamu. Tak kisahlah email address apa pun, Gmail ke, M- ke, iaitu email delima pun boleh. Okey. Kemudian masukkan gender kamu. Lepas tu tahun lahir kamu. So tahun lahir yang terkecil ialah 2007. Maksudnya umur 15 tahun dan ke atas lah. Tapi kalau kamu buat tak ada umur lahir kamu, tahun lahir kamu kat sini, so kamu ambil je 2007 ni. Okey. So yang ni beneficiaries, kamu pilih youth. Okey. Kemudian employment status ini ialah student. Lepas tu nationality ni Malaysian. Referral code kamu masukkan kod yang ini ya, XZCLJ. Okey, itu kod cikgu lah. Okey, XZCLJ huruf besar. Kemudian masukkan password kamu. Password ni dia akan auto generate untuk kamu. Tapi kamu boleh ubah lah. Okey. So kalau malas nak fikir, kamu guna je kod password yang telah diminta, yang telah diberikan kepada kamu ni. Tapi kamu kena ingat lah password kamu ni. Sebaik-baiknya kamu buatlah password yang sendiri yang biasa kamu gunakan dan kamu catatkan. Okay, supaya nanti bila kamu nak buat, bila hafil kamu nak berehat, kamu nak sambung, kamu kena login balik. Okay, so kamu kena ingatlah password ni. Dan kamu klik by clicking dan tekan submit. Okay, macam tu. Okay, so nanti lepas kamu tekan submit pada registration tadi, dia akan hantar satu email. Okay, satu email kepada kamu dan kamu dikenaki verify email address tersebut. So kata tadi kamu register dengan email Delima. So nanti kamu buka email Delima. Kalau kamu register guna email lain, so kamu buka lah email yang kamu register tadi. Kemudian kamu klik verify email address. Dan bila dia verify email address, bila kamu klik tu, dia akan keluar satu yang baru. Okey, dekat sinilah yang kamu akan nampak nanti. So kamu nampak apa? Yang dekat sini kamu nampak nama kamu dan your trainer. So your trainer ni akan dipaparkan nama cikgu lah. Dan kamu pergi kepada our courses. Okay, klik pada our courses. Dekat sinilah yang kamu kena buat. So dia ada 15 modul. So macam ni, murid ni dia dah buat dah sebab dia dah ada warna hijau dah ni. Completed kan. So kamu kena completed semua ni, barulah kamu akan dapat sijil. Okay. So macam mana cara nak complete? Saya tunjuk cara yang mudah. Okay. So saya klik yang ni satu. Okay. Dan nanti dia akan ada satu Okay, murid ni dia dah siap tau. Sepatutnya dekat setiap modul yang kamu klik, dia ada satu button warna merah ni. Okay, dekat pre-test ni. Alright. So kamu klik pada start here. So selagi kamu tak start here, dekat sini, okay, dan selagi kamu tak start here, kamu tak boleh mulakan learning material dengan post test ni. Okay. So cara dia ialah yang pertama sekali, kamu kena buat pre-test. Okay, buat pre-test dulu. Kemudian dah selesai pre-test, tak apa. Kalau salah pun tak apa. Dia tak banyak. Dia ada dalam lebih kurang pre-test tu dia ada dalam 2-3 soalan macam tu. Okey. Kalau salah, biarkan je. Alright. Kemudian bila dah selesai pre-test, barulah learning material ni kamu boleh ikuti. Okey. So kamu pergi learning material, nak cepat. Okey, nak cepat. Kalau kamu rajin, kamu tengoklah video ni. Tapi kalau kamu rasa tak perlu tengok video, sebab yelah setengah pada kamu dah tahu dah AI tu apa kan. So kamu boleh skip video. Okay, skip video. Yang ni kalau kamu nak baca, bacalah. Kalau tak nak, tak apa. Okay. So, dia adalah cerita modul-modul dia dekat sini. Alright. Lepas tu, kamu boleh klik. Okay, sampailah tak ada. Okay, dia video dengan apa?
PDF ni, dia benda yang sama je. Okey. So either kamu tengok video ataupun kamu tengok PDF ni. Macam saya suka tengok yang PDF ni walaupun sebabnya dia infografik. Senang nak faham. Okey. So kamu kena klik sampailah dah tak ada anak panah sebelah kanan ni. Okey, sampai dah tak ada, dia dah complete dah. Then kamu pangkah. Bila kamu pangkah ni barulah kamu boleh jawab post test. Okey. So post test ni biasanya dia ada satu soalan je. Okey, setiap learning objektif dia ada satu soalan. So kamu jawablah apa yang kamu rasa jawapan dia. So what does this show? All part. Okey, katalah saya jawab je ni. Okey, kalau salah tak apa, kamu jangan risau. Sebab nanti dia boleh pergi dia masih boleh pergi ke next section. Okey, so satu modul dia ada lebih kurang 3 ke 4 section. Majoritinya 3 section je. Right? So kalau kamu tak selesai satu section, section yang dekat bawah ni kamu tak boleh klik pun. Okey, dan ada tulisan warna merah. Tulisan warna merah tu dia kata kamu mesti finish lah section yang sebelum tu untuk pergi ke section yang seterusnya. So bila dah selesai kamu pergi variety kamu pergi next. Okey, next pun sama juga. So saya pergi ke section 3, saya jawab. Okey, saya jawab dan saya buat langkah tu sampai habis lah. Okey, let's say lah ada tak dia keluar ni jap. Kejap. Kalau keluar macam ni kamu jawab je lah. Kamu jawablah apa yang berkenaan dengan diri kamu. Biasanya dia bagi skala 1 sampai 5, 1 tu yang not confident lah, yang 5 tu very very confident lah. Okey. So yang ini dia ada satu ruang kecil sini kan. So kamu bagilah pendapat kamu. Kalau kamu tak ada pendapat sangat, kamu letak je lah dash. So dia ada tekan next. Okey. Dan kamu teruskan. Okey, teruskan sampai habis. Okey, so ini saya klik yes. Baru ada butang next. Kalau tak adalah butang next tu. Dia klik done. Okey, so bila dah selesai, macam murid ni kan. Murid ni dia dah selesai dah. Okay, dia dah selesai dah semua ni. Alright, dia dah selesai 15 modul, semua dah completed. So kamu pergi pada profile. Okey, sini dekat your certificate. So kamu klik your certificate. Kemudian dia ada download dekat sini. Right, kamu klik download. So bila dah klik download, okey, dia akan download dekat komputer ni dan kamu kena untuk mendapatkan sijil yang ada logo KPM, okey, yang ada logo KPM, kamu boleh buka ni Linktree/AI Ready ASEAN dan kamu pilih yang ni, survey, kamu pilih AI kelas ASEAN, pergi survey AI kelas ASEAN ataupun nanti saya bagi je link ni. Okey, saya bagi je link ni, so kamu boleh terus klik. So kamu pilih kamu isi semua ni. Okey, jangan lupa masukkan nama sekolah kamu betul-betul, kod sekolah kamu. Okey. Kemudian isi semua ni dan kamu upload. Ini untuk mendapatkan sijil yang ada logo KPM. So nanti kamu dapat 2 sijil lah. Satu yang daripada ASEAN Foundation, satu lagi sijil daripada KPM, logo KPM. Okey, dan kamu tekan submit. Selesai. Macam tu. Okey. So itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Bye.